Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Alright, insyaAllah malam ni kita akan sambung ulang kaji Matematik Tingkatan 4 bab 5 tajuk rangkaian dalam teori graf tu. Okey. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mulakan kita punya study malam ni, jom kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Teteng. Okey, semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina min rahmatika wa yassir alaina min ghazaili rahmatika ya arhamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ni doa supaya tidak mudah lupa. Supaya apa yang awak belajar malam ni dengan saya, ingat insyaAllah. Okay, ready? Last week kita dah settle the introductions of this topic. Minggu lepas kita dah mulakan part 1. Okay, dalam part 1 hari tu cikgu dah cerita detail dah. Dalam tajuk rangkaian dalam teori graf ni, apa yang awak perlu tahu. So, dekat nota yang cikgu buat ni, cikgu dah go through dah one by one. Oh, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. So, before you enter this topic, awak kena study dulu sikit. Kena study dulu sikit. Oh, dalam tajuk ni kena tahu yang ni. V tu apa? E tu apa? D tu apa? Boleh dikatakan each of the question ada sebut pasal VED tu. Lepas tu barulah boleh jawab soalan. Okay? Okay, sebelum kita mulakan macam biasa, tetek screen dulu. Bagi cukup 1K. Come on. Saya cikgu nak buka ikon. Miss, graf pokok boleh ada arah ke? Graf pokok ada arah pun boleh, tak ada arah pun boleh. Boleh je. Dia graf pokok, ciri-ciri yang penting tu je kena ada. Selain daripada tu, ada tak ada, tak kisah. Okay, saya kita go through sikit apa dia. Okay, come on. 500. Sikit. Come on. 600. Bagi cukup 1K kejap. $700. $800. Sikit lagi. $900. Sikit lagi. 1,000. Okay, thank you very much. Okay, dah. Boleh take 5 dah tangan tu. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, hari ni kita akan sambung. Kita ulang kaji untuk tajuk matematik bab 4 ni. Matematik tingkatan 4 bab 5. Iaitu tajuk dia rangkaian dalam teori graf. Okay, jom kita go through sikit lah apa yang penting kena tahu dalam this topic. Lepas tu baru kita sambung soalan minggu lepas. Okay? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alright, okay. Dalam tajuk rangkaian dalam teori graf ni, dia ada 3 simbol yang awak kena tahu dulu. Iaitu ni, yang atas sekali belah kanan yang warna purple cikgu buat tu. VED. V itu merujuk kepada bucu ataupun bintik. Kalau in English kita sebut vertex lah, that's why V. Okay, bucu. Okay, E untuk tepi. In English kita sebut edges, bucu. Tepi. Okay, D for degree, darjah. Okay, so VED ni kena ingat. Ingat je. Pasak dalam kepala otak ni, ingat that one.
Okay, because most of the question in this topic dia akan tanya benda yang sama. VED, VED, VED. Tak kira lah graf mudah ke, graf gelung ke, subgraf ke, pokok ke. Semua dia boleh tanya VED ni. Okay, that's why kena kenal yang ni dulu. Alright, so jom kita tengok first graph. Okay, the basic one kita sebut dia graf mudah. Simple graph. Macam mana nak kenal graf mudah ni? Dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. Itu je. Gelung tu yang mana? Gelung tu kalau ada bulat macam ni. Dia ada satu titik, lepas tu dia buat bulat. Macam gelang tu. Tapi dia ada satu titik je. Okay, yang tu kita panggil gelung. So, kalau graf tu tak ada gelung, itu graf mudah lah. Satu lagi, berbilang tepi. Macam mana kita nak tahu berbilang tepi tu? Berbilang tepi tu maksudnya, kita ada dua titik, tapi dia lebih daripada satu garis. Itu kita panggil berbilang tepi. Kalau ada macam ni kan, titik A pergi titik B, dia ada satu garis je. Yang tu satu tepi. Tapi kalau kita buat lagi satu garis kat sini, nampak tu? Dia dah jadi berbilang tepi. More than one tepi. So, yang ni tak boleh. Okay, so kalau tak ada berbilang tepi tu, kita panggil dia simple graph, graf mudah. Assalamualaikum cikgu. Maaf lama masuk. Dah lama ke start? Baru je mula. Okay. So, untuk soalan graf mudah ni pun dia boleh tanya degree untuk setiap bucu tu. Dia boleh tanya tepi. Dia boleh tanya bucu. Untuk apa dia? Okay. Lepas tu untuk gelung dengan berbilang tepi, ada gelung dengan berbilang tepi lah. Sama juga. Dia boleh tanya V, dia boleh tanya E, dia boleh tanya D. Okay. Lepas tu graf terarah. Graf terarah ni macam mana nak ingat? Awak ingat je yang ada anak panah. Dia tak kira lah dia graf mudah ke. Graf mudah pun boleh ada graf terarah. Graf gelung dan berbilang tepi pun boleh ada graf terarah. Yang ada anak panah tu, itulah graf terarah. Very simple. Okay. Next, graf berpemberat ni yang belah kanan bawah tu. Graf berpemberat ni kalau ada nombor dekat garis kita. Tak kira lah nombor tu merujuk kepada berat ke, merujuk kepada jarak ke, merujuk kepada uang ke, merujuk kepada current ke, elektrik ke, anything. As long as ada nombor dekat tepi tu, dekat garis tu, kita panggil dia graf berpemberat. Graf berpemberat ni dia boleh wujud dekat graf gelung dan berbilang tepi. Graf berpemberat ni pun dia boleh wujud dekat graf mudah. Graf berpemberat ni pun dia boleh wujud dekat graf terarah. So macam mana nak tahu? Yang ada nombor tu, confirm lah. Graf berpemberat. Okay? Settle. Lepas tu, yang penting sekali dalam tajuk ni, these two. Iaitu subgraph. Subgraph tu apa? Sub. Awak tahu tak maksud sub tu? Pecahan kecil bawah dia. Okay. So, dalam tajuk graf ni pun sama juga. Subgraph ni adalah sebahagian ataupun keseluruhan graf tu kita lukis balik. Contoh, kat depan ni graf yang asal. Kalau kita nak buat subgraph, sama ada awak nak tiru balik sebiji macam ni pun boleh. Ataupun nak ambil sebahagian sahaja pun boleh. Janji jangan ubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okay. Awak kena tiru sebiji-sebiji. Tapi nak ambil sikit boleh, nak ambil banyak boleh. Itu kita panggil subgraph. Okay. Kalau ambil sikit, tirulah sebiji-sebiji yang sikit awak nak tu. Kalau nak banyak, tirulah banyak. Janji sebiji-sebiji. Jangan ubah apa-apa. Kalau awak ubah, sadaqallahul azim. Tak diterima. Okay. Assalamualaikum cikgu. Sorry, saya tengah kelas BM. Maaf lambat. Waalaikumsalam. Tak apa, baru je intro. Okay, ini subgraph. Subgraph ni lukis balik ataupun ambil sikit je. Janji jangan ubah bucu, jangan ubah tepi. Settle. Okay. Lepas tu, baru kita tengok pokok. Pokok ni apa cikgu? Okay, dalam tajuk graf dan rangkaian dalam teori graf ni, pokok yang dimaksudkan ialah first, dia mestilah subgraph. Subgraph tadi apa? Subgraph lukis balik sebiji, ambil sikit boleh, ambil banyak pun boleh. Okey, itu subgraph. Ciri-ciri pokok dia mestilah subgraph. Subgraph yang ada graf mudah. Graf mudah macam mana
Graf mudah tadi yang tak ada gelung, yang tak ada berbilang tepi. Lepas tu, setiap bucu mesti berkait. Maksudnya dia tak boleh tiba-tiba ada bucu sini, sini, sini. Yang ni awak sambung. Yang ni duduk seketui mesti tu sorang-sorang dia. Cannot. Syarat dia mesti berkait setiap bucu tersebut. So kena sambung kah? Macam tu. Dia tak boleh biar satu titik tu duduk sorang-sorang dekat tepi tu. Cannot. Okay. Dan last sekali, paling senang kita nak identify itu adalah pokok. Tengok yang ni. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okay. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. That's it. Itu the basic that you need to know for this chapter. Baru boleh buat soalan. Okay. Okay. Ready? Gedeng. Last week untuk part 1 kita dah settle untuk soalan objektif kertas 1. Hari ni kita nak masuk kertas 2. Soalan subjektif. Okay. Macam mana? Semua boleh get ready dengan buku nota ke, alat tulis ke, kalkulator ke. Go. Sambil-sambil tu, tolong saya tap screen. Share bagi ramai lagi. Boleh pandai matematik. Okay? Okay. Ready? Let's go. Okay, untuk soalan yang pertama. Soalan kertas 2 bahagian A. Selalunya soalan bahagian A ni kena jawab semua. Selalunya soalan dia pendek-pendek. Okay, don't worry. Okay, the first question. Lukis satu graf mudah berdasarkan set bucu dan set tepi yang berikut. V ni adalah bucu. Dia bagi kat kita semua bucu-bucu kita. Kita kena guna huruf-huruf ni. Kalau ada satu huruf awak tak tulis, salah, tak diterima. Sebab dia dah bagi dah. Okay. E tu merujuk kepada tepi. So tepi-tepi awak tu mesti kena ikut ciri-ciri ni. Kalau tak ikut, salah. Okay, jom kita cuba buat. Okay, macam mana kita nak buat ni? Okay, first, kita tengok dekat tepi. Ni dekat bawah ni. Kita tengok AB. Apa maksud AB? AB tu maksudnya titik A sambung dengan titik B. Saya nak buat macam mana cikgu? Awak buat je macam mana pun. Dia tak kira bentuk awak dapat lain, kawan awak bentuk lain, kawan lagi satu dapat bentuk lain, kisah. Bentuk tak sama, tak apa. Janji memenuhi semua ciri-ciri yang dia bagi. Okay? Okay. Katakanlah bucu yang pertama ni cikgu labelkan A. Bucu yang kedua ni cikgu labelkan B. So, tepi yang pertama A sambung B. Sambung. Okay, settle tepi yang pertama. Tepi yang kedua, dia kata A sambung dengan C. B kat sini, cikgu nak buat C kat tepi ni lah. Awak nak buat tepi ni? Boleh. Awak nak buat belah sini? Boleh. Kan tadi cikgu cakap, dia tak kisah. Janji ikut ciri-ciri dia tu. Okay, A, B, A, C. Settle. Next. B, C. B dah ada kat sini, C ada kat sini. Sambung. Settle. C, D. D cikgu buat kat sini lah. Sambung. Settle. C, F. C kat sini. F cikgu buat bawah ni lah. C, F. Settle. D, E. E cikgu nak buat bawah ni pula lah. E. D, E. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 6 garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, 5 garis, 6 garis. Tepi, done. Check pula bucu. Adakah semua bucu kita tulis? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Done. Siap. Macam tu je. Bentuk tak kisah. Ada kawan awak, cikgu, saya tak dapat sama macam cikgu. Saya dapat bentuk macam lain. Apa? Janji ikut ciri-ciri. Macam tu je yang cikgu. Ya, itu je. Sebab disuruh kita buat satu graf mudah. Janji ikut bucu-bucu dia bagi. Ikut tepi-tepi yang dia bagi. Siap. That's it. Boleh? Done. Okay, next question.
Okay. Oh, gitu je cikgu. Time exam kena je. Tak payah. Okay. Dia tak kisah bentuk. Macam mana pun tak apa. Ha. Kalau awak tengok cikgu, saya buat kat sekolah kawan saya dapat bentuk macam Ultraman. Saya dapat bentuk macam donat. Kawan saya lagi satu dapat bentuk macam kotak pensel. Apa? As long as ikut je. Ha. Ciri-ciri tu. Itu line mesti straight atau boleh curve. Straight boleh, curve pun boleh. No problem. Kalau bersilang boleh terima ke? Kalau boleh elakkan bersilang. Okay, kalau boleh elakkan bersilang. Contohlah awak buat macam ni. Sini A, contoh Sini B, sini C awak. A sambung B, A sambung C, B C, lepas tu C D. D awak nak buat contohlah D awak nak buat kat tepi ni. Boleh je. Lepas tu C nak sambung dengan F. Sambung dengan F. C F. F letak kat sini lah. Lepas tu D nak cantum dengan E. E tak ada. E kat sini. Janji ikut je ciri-ciri tu. Okay, next. Hello, hello, test, test. Kita, sabar, 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 sabar. Kejap, kejap. Okey ke? Dah okey dah ke? Okey dah, alright, okey. Nasib baik waktu lag tu saya tak cakap. Kalau tak, saya kena ulang balik. Okey, dah. Okey, kembali kita. Teng. Okey, untuk soalan yang kedua. Lebih kurang sama macam tadi, kita boleh guna apa je. Janji ikut dia. Let's go. Okey. Kejap, suara saya awak dengar kan? Kenapa muka saya lekat tu? Cabaran dan dugaan saya hari ni. Alah. Hello, cubaan suara 1, 2, 3. Suara saya dengar? Okey, suara dah dengar. Okey, muka pula. Muka. Astagfirullah. Aib sangat muka dia tu lah. Macam mana saya nak... Sekejap Saya nak tutup tu tak boleh tu. Kejap. Korang ni. Benci lah. Kejap. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Time ni lah. Kamera ni tak boleh nak tutup.
Jadi besar pula. Okey, saya tutup yang lama tu dengan yang baru. Eh. Sabar. Korang sabar. Saya berusaha untuk tutup yang aib kat belakang tu. Saya dah tak tahu kenapa dia tak boleh delete yang belakang tu. So, saya terpaksa add on. Jadi kalau saya bergerak ni, nampak je belakang ni. Biarlah. Okay, Haci. Let's go. Sambung. Astaghfirullahaladzim. Dah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Okay, sambung balik. Untuk soalan nombor 2. Lukis satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Dan berdasarkan maklumat yang berikut. Okay, dia dah bagi kat kita yang ni bucu. Yang ni kita punya tepi. So, lebih kurang sama macam tadi. Buatlah kod mana pun. Janji ikut ciri-ciri yang dia bagi ni. Lebih tepat ikut yang dia bagi tepi ni. Okay. So, jom kita lukis. Korang jangan nak seronok sangat. Cukup. Okay. Bila dia bagi kat kita PP. Maksudnya bukan titik P sambung kat titik P. No, cannot. Bila dia ada PP macam ni, maksudnya itu adalah gelung. So, awak buatlah sini titik P. Buat gelung. Okay, settle kita punya first gelung. Okay. Hai cikgu, saya murid Fashek. Hai. Tingkatan berapa tu? Okay, gelung settle. Lepas tu dia bagi PQ. Bila dia bagi PQ, maksudnya Q tu, sambunglah. Contohlah cikgu letak Q kat tepi ni. Q. Settle. PQ lagi. Maksudnya berbilang tepi. Kita buat lagi satu garis. Sekejap, kenapa titik sini tak cantik kan? Okay, ni P. Okay, ni PQ lagi satu kan? Okay, cikgu buat lagi sekali macam ni. So, yang ni lah kita panggil berbilang tepi. Dekat titik PQ ada 2 kali garis. Kalau mengulang tu bulatan ke cikgu, tu tak. Kalau mengulang tu maksudnya berbilang tepi ni, this one. Okay. Lepas tu PR. Okay, katakanlah cikgu buat R dekat sini pula lah. So, R dekat sini. Gambar kita tak sama pun tak apa tau. Awak jangan, cikgu tak sama macam saya. Tak apa, janji. Ikut ciri-ciri dia tu. Okay, lepas tu PS. PS pula kat mana cikgu nak buat S ni? Sat. Kenapa saya buat kecil lah? Sekejap, saya buat semula. Besar sikit. Okay, mula-mula PP. Sini P. Sup. Barulah besar sikit. Okay, PQ. Sup. Okay. PQ lagi sekali. Sup. Settle. PR. PR. Katalah cikgu kata R kat sini. Settle. PS. PS buat kat sini pula. Settle. PS lagi. Okay, bila PS lagi maksudnya berbilang tepi. So, macam tu. QR. Q. Okay, QR kat sini. QR dah tadi. QT. T tak ada lagi. Buatlah kat sini pula T. QT. QT lagi satu. Berbilang tepi. So, macam tu. Halo cikgu. Halo. Cikgu dah siap. Oi. Awak punya lagi laju pada saya. Lepas tu RS. R dekat sini. S kat sini. Okay. RT. So, SS. Okay, bila SS macam ni, gelung. ST. ST lagi sekali. Macam tu. Yang ni kalau gambar cikgu lah.
Kalau gambar awak jadi macam lain pun tak apa. Janji, ikut je ciri-ciri ni. Kenapa saiz tak sama? Tak apa. Saiz tak sama tak apa. Dia tak kisah. Ni macam kepala Mickey Mouse pun tak apa. Ada besar, ada kecil. It's okay. Dia tak ikut pun. Dia tak ambil pun pembaris kok. Pasal apa dia buat bulat satu kecil, satu bulat besar? No. It's okay. Janji ada bulat je. Saya jadi macam ramah-ramah. Boleh. Janji ikut je ciri-ciri dia bagi tu. Dia tak kisah bentuk apa pun tak apa. Ni saya punya macam Mickey Mouse. Tapi gemuk. Versi gemuk. Macam tu. Saya punya hodoh nama apa ni? Tak apa. Kalau awak rasa awak punya lukisan tu hodoh sangat. Bolehlah adjust sikit. Bagi cantik. Ubah sikit-sikit je. Okay. Ikut ni comel lah. Okay. Semua tepi kita dah gabung. Settle. Lepas tu bucu. PQRST. PQRST. Semua ada? Mantap. Siap. Settle. Bentuk kod mana pun tak apa. Okay. Jangan risau. Okay. Next. Soalan ketiga. Rajah berikut merujukkan satu graf mudah. Okay. Graf mudah. This one. Tentukan bilangan darjah D. Bagi setiap bucu. Dan jumlah bilangan darjah. Okay. Bila dia nak darjah bagi setiap bucu, kita kena tulis setiap satu lah. Disebabkan dia bagi kat sini A, B, C, D, E, F. Kita ikut alfabet lah. Okay. Darjah untuk bucu A. Kita tulis darjah kurungan A. Maksudnya darjah untuk bucu A berapa? Macam tu. Hai cikgu. Hai. Cikgu sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 suku. Ada lagi setengah jam. How are you teacher? Alhamdulillah. Sihat. Okay, so darjah untuk A. Tengok dekat A. Satu garis kat sini. Satu garis kat sini. Ada dua. Macam tu. Okay. Bucu B pula. Darjah untuk B. B kat sini. Satu garis. Dua garis. Tiga garis. Sentuh dekat bucu B. Thank you. Siapa bagi gift kat saya tadi? Tak perasan. Okay. So, ada tiga. Degree untuk C. Satu garis. Dua garis. Tiga garis. Ada tiga. Darjah tu ialah bilangan garis yang sentuh awak punya titik tu. Okay. DD. Darjah untuk bucu D. Dua. Salah. D ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Okay. DE. Darjah untuk E. Berapa? Dua. Betul? Darjah untuk F. Darjah untuk F satu. Betul? Titik ni ada satu garis je. So, satu. Okay. Bilangan darjah untuk setiap bucu. Done. Siap. Okay. Lepas tu, jumlah bilangan darjah. Awak nak tambah semua ni boleh. Ataupun awak nak buat macam ni. Jumlah darjah sama dengan 2 darab E. Awak nak tambah macam semua sini pun boleh. Dapat jawapan yang sama juga. Apa maksud 2 darab E? E tu adalah tepi. Tepi tu yang mana? Tepi tu yang garis-garis panjang semua sekali tu ada berapa? Okay. E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 2 darab 7. 14. Kalau awak tambah sini semua pun, awak akan dapat the same answer. 3, 6, 9, 10, 12, 14. Sama juga. Okay, yang ni cikgu tulis macam ni sebab cikgu nak tunjuk formula. Jumlah bilangan darjah, this one. 2 darab tepi. Okay, siap. Okay, next. Soalan subjektif ni dia banyak lukis. Lukis lagi. Okay. Nombor 4. Lukis satu graf terarah. Maksudnya, ada anak panah.
Terarah tu maksudnya ada arrow lah, ada panah. Okay, berdasarkan set yang berikut. Sama juga. Dia bagi kat kita bucu, dia bagi kat kita tepi. So kena ikutlah ni. Okay, kita tengok yang bawah ni dulu. A, B. Katakanlah cikgu buat A dekat sini. B dekat sini. Sambung. Okay, bila dia kata A pergi dekat B, dia sebut A pergi kat B kan? Anak panah macam tu. A pergi kat B, macam tu. Okay, sebab ni graf terarah kena ada arrow. Lepas tu AC. Cikgu buatlah C kat bawah ni pula lah. AC. Arrow dia A pergi dekat C. Settle. Seterusnya EC. E nak buat kat mana? Dekat sikit dengan E. Sinilah dengan C. E pergi dekat C. Alamak, Ustaz. C ni duduk tempat lain sikit. C tu dekat atas sikit. Sambung. EC. Settle. F, E. E kat sini, F. Buat bawah dia pula lah. F. F pergi dekat E. So, anak panah dia macam tu. Kalau anak panah awak, kepala dia terbalik, salah. So, hati-hati. C, G. C dekat sini, G. Buat bawah dia lah. C pergi dekat G. Dan F, G. F pergi dekat G. Macam tu. B, C. B kat sini, C dah ada dah. Okay. So, dan B, D. D tak ada lagi. Okay, kita buat baru. D, cikgu buat kat sini lah D. B pergi dekat D. Dan C, D. C kat sini, D sini. C, D. D, G. D pergi dekat G. Dan semua tepi ni cikgu dah buat. Setiap tepi tu ada arrow. Lepas tu baru double check awak punya bucu. Cukup tak? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Okay, cukup. Done. Cikgu cantik ni cikgu lukis. Yang ni sebab cikgu saja je buat kotak ni. Tapi kalau awak tak mau buat kotak nak bagi jadi lekuk-lekuk, jadi bentuk macam-macam pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, settle. Faham? Okay, good. Next. Laju lah kita hari ni. Walaupun ada dugaan banyak tadi. Okay. Untuk soalan kertas 2, subjektif, bahagian B. Bahagian B pun wajib jawab semua. Cuma soalan bahagian A tadi pendek-pendek. Soalan bahagian B ni dia ada anak. Ada anak-anak. Okay. Dia pendek-pendek juga. Cuma dia berkait lah. Okay, soalan bahagian B. Soalan nombor 5. Jadual berikut menunjukkan pasangan bucu dan pemberatnya. Pemberat ni yang mana? Yang ada nombor. So, dekat graf lagi kena ada nombor. Itu pemberat. Okay. Bagi suatu graf berpemberat dan tak terarah. Tak terarah. Maksudnya, tak ada arrow. Anak panah tak payah buat. Kalau saya rajin nak buat, cikgu tak payah. Nanti tak pasal-pasal kena potong markah. Dekat graf awak ni, dia hanya memerlukan nombor saja. Sebab nama dia graf berpemberat. Kalau dia kata graf berpemberat dan terarah, kena ada nombor, kena ada arrow. Tapi yang ni dia bagi tahu lah. Berpemberat tapi terarah. So, ada arrow tapi ada nombor. Okay. Boleh? Okay. Pasangan bucu, dia bagi dah ni. Kita punya tepi lah ni. Pasangan bucu ni maksudnya tepi. Okay, pemberat kita this one. A. Wakilkan maklumat dalam jadual dengan satu graf. Dia suruh kita lukis lah. Lukis graf 3 markah. Okay, sama macam tadi. Cikgu lukis kat sini lah bawah ni. Ni cikgu lukis kat sini. Okay. A jumpa B. Ni A. Sini cikgu buat B. A pergi jumpa B.
Ni done. Dekat garis A pergi jumpa B tu, tulis nombor 16. Tulis dah kat sini 16. Ni kita panggil graf berpemberat. Okay. Lepas tu AC. A dekat sini, C cikgu letak dekat sini lah bawah dia. AC pemberatnya 5. Tulis kat sini 5. Done. Okay, next. BC. 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 Dan tulis nombor 7. Done. BE. BE. E tulis kat sebelah sini pula lah. BE. Dan tulis nombor 3. Done. CD. C kat sini. D kalau letak kat sini. Boleh lah, boleh lah. D. CD. Dan tulis nombor 10. Done. CF. C, D, E, F. F. Ada ke F? Oh, D. Sekali F jumpa dengan D. So, dekat dengan C, dekat dengan D. Okay, sinilah. F. C, F. Done. CF tulis nombor 6. ED. E, jumpa D. Tulis 8. Done. Done. DF. DF. Dan tulis nombor 4. Done. Siap. Yang ni kena tulis nombor tu je. Yang ni versi cantik lah. Ada je, cikgu pun pernah je buat versi tak cantik. Kebetulan dia bertindih lah, dia bersilang lah. Padahal buat lagi sekali, versi comel sikit lah. Kadang-kadang first kita lukis tu dia tak cantik sikit. Ni kebetulan cantik. Kalau second, kalau kita first tak cantik, kita lukis lagi sekali. Tapi kita dah boleh agak dah. Tadi kita lukis dia bersilang kat sini. So tak boleh letak dekat. Macam tu. So it's okay kalau lukis 2 kali pun tak apa. Okay? Cikgu tak terarah tu apa? Tak terarah tu maksudnya tak payah ada arrow. Tak ada anak panah lah. Okay? Kalau dia tulis arah, terarah, tak ada perkataan tak ni, kena buat arrow. A pergi B. Ada anak panah macam tu. Tapi yang ni dia kata tak terarah. So, tak adalah anak panah tu. Okay. Syacul. Soalan B. Okay, dia kata lukis satu pokok berdasarkan graf 5E. Graf tu mesti bersambung ke? Ya. Dia kena bersambung ikut bucu-bucu yang dia bagi ni. Ni pasangan bucu ni ikutlah. Dia suruh sambung yang mana? AB, A sambung dengan B. AC, A sambung C. BC, B sambung C. Ikut tu. So it can be ada yang bersambung, ada yang tak bersambung. Ikutlah apa yang dia bagi tu. Okay? Okay, next dia suruh kita lukis pokok. Okay, sebelum kita lukis pokok, jom kita tengok nota side pokok-pokok. Okay, tengok nota ke bawah sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan pokok? Bukan awak sekali awak pun lukislah pokok ada batang, ada daun. Bukan yang tu. Dia suruh lukis ni. Pokok dalam tajuk graf ni, maksud dia adalah subgraf. Subgraf apa? Lukis sikit boleh, lukis banyak pun boleh. Tiru sebiji macam graf asal. Subgraf. Okay, tapi dia mesti bucu semua wajib berkait. Bilangan bucu tolak 1 dapatlah bilangan tepi. Macam mana tu cikgu? Okay, jom. Kita lukis. Okay, ni. Okay, katakanlah awak nak berapa bucu? Ataupun awak nak semua bucu ke nak ada yang awak nak buang ke? Sebab bila dia kata pokok, kita boleh ambil sikit boleh, nak ambil banyak pun boleh.
Nak sikit ke nak banyak? Ke sedang-sedang? Nak 5 bucu? Okey, boleh. Cikgu buat colour lain lah. Nak sikit? Semua ada berapa bucu? A, B, C, D, E, F. Semua sekali ada 6 bucu. Awak nak 5 bucu, boleh? Okey, katakanlah kita nak 5 bucu je. Okey, bila kita nak buat pokok, bila kita nak buat subgraf, ikut bucu asal. Tiru sebiji-sebiji. Kalau A duduk belah kiri, A awak mesti duduk belah kiri juga untuk pokok kita ni. Okey, yang ni soalan ni kan? Soalan B ni cikgu guna warna hijau Okey. Cikgu nak A, B, C, D, E. F tak mahu. Okey, so cikgu ikut sebiji-sebiji. A dekat sini. B dekat sini. Cikgu lukis tadi. E dekat sini. Tiru sebiji-sebiji macam graf yang awak buat tadi. Jangan ubah. Kalau ubah, salah. A, B, C. C kat sini. Bawah dia tapi kiri sikit. Okey. C. Lepas tu D. D dekat bawah B. Kanan sikit. Okey. Ni D. 5 bucu. Okey, cukup. Okey. Sebelum kita nak sambung, ingat tadi. Ciri-ciri dia, bilangan tepi mesti bucu tolak 1. Bucu kita ada 5. 5 tolak 1, 4. So, kita hanya boleh buat 4 garis je. Okey, kita hanya boleh buat 4 tepi je. 4 garis. Sebelum kita nak lukis tu, jangan main lukis je. Ingat, ciri-ciri dia tadi, bila kita nak buat graf, tadi bucu tolak 1 dapat bilangan tepi. Ciri-ciri yang kedua, setiap bucu mesti ada garis. Ni, setiap bucu berkait. So, jom kita cuba kaitkan semua. Okey, 1. Tadi pun ada juga garis AB. 2. Tadi pun ada juga BE. 3. Lagi 1, cikgu nak garis dekat sini. Boleh? Nampak tak? Cikgu tiru sebiji. Cikgu tak ada pun buat. Tiba-tiba cikgu nak sambunglah B campur D yang cannot. Okay, dia mesti kena ikut yang asal. Cuma kita kurangkan satu bucu, satu tepi. So, ni lah jawapan untuk pokok. Cikgu, mana bucu P? Bukan P. F, F, F. Aduh, tulisan cikgu. Ni F sayang. Ini F. Okay. Boleh bersilang tak? Elakkan. Okay. Tapi syarat untuk pokok mesti tiru sebiji daripada graf yang awak dah lukis tadi. Kedudukan bucu dengan tepi. Kalau buat 3 je boleh BC. Boleh je. Kalau awak nak buat 3 bucu, boleh. Yang ni cikgu kata kalau buat 5 bucu. Kalau tak letak semua bucu tak apa ke? Tak apa. Sebabkan syarat-syarat pokok tadi adalah subgraf. Subgraf apa? Subgraf lukis sikit ataupun lukis semua. Boleh. Okay, katakanlah. Cikgu, saya nak 3 bucu je. Okay. Awak ambil C. Awak ambil D. Awak nak ambil F. Boleh? Kalau ada 3 bucu, tepi mesti kurang 1. So, tepi kita mesti ada 2. Sini 1. Sini 1. Boleh? Siap. 3 bucu boleh, 4 bucu boleh, 5 bucu boleh. Janji, syarat pokok jangan ubah kedudukan tepi dan garis. Okay? Faham? Cikgu dalam exam boleh ke lukis guna pensel? Kalau apa-apa yang melibatkan lukisan, digalakkan guna pensel. Jangan guna pen. Sebab lagi, alamak tak cantik nak padam. Liquid tolak. So, anything yang melibatkan drawing, guna je pensel. It's okay. Syarat berapa bucu? Dia tak kira. Tapi nak selamat, 3 ke atas.
Dua bucu boleh ke? Dua bucu boleh? Kenapa? Sebab kalau dua bucu, contoh cikgu ambil bucu A dengan bucu B. Sambung. Adakah dia memenuhi syarat-syarat pokok? Subgraf. Betul, lukis sikit. Bilangan tepi, bucu tolak satu. Bucu ada dua, tolak satu, dapat satu tepi. Betul? Adakah dia ada geluk? Tak ada. Adakah dia ada berbilang tepi? Tak ada. So, boleh. Awak nak lukis macam ni boleh, nak lukis macam ni boleh, nak lukis macam ni boleh. Janji ikut je syarat-syarat pokok tadi. Apa syarat-syarat pokok? Ni. Graf mudah, setiap bucu berkait, bilangan tepi, bucu tolak satu. Settle. Okay? Boleh? Banyak choices cikgu bagi tu. Okay, settle. Next. Tut. Bila cikgu tengah live ni, masa cikgu tengok gambar cikgu dekat skrin, alamak, kena kanan sikit. Sebab dah tutup gambar yang belakang tu. Okey, sambung-sambung. Astagfirullahaladzim. Okey, soalan 6A. Lukis dua pokok. Kali ni dia nak dua pula pokok kita. Tadi nak satu pokok je kan? Tapi ni kali ni nak dua pokok berdasarkan graf yang dia bagi. Okey, yang ni dia bagi kat awak reference graph. So, nak buat pokok mesti ikut graf yang ni. Awak nak banyak bucu boleh, nak sikit bucu pun boleh. Okey, katakanlah cikgu buat pokok yang pertama. Cikgu nak 4 bucu lah. Bucu A, bucu B, bucu C, lepas tu bucu E lah. B. Ni E. Kedudukan bucu jangan ubah. Sekejap lagi A, B, C, E. Awak perlu tulis E kat tepi belah kanan pula. Cannot. Jangan ubah. Okay. So, bila ada 4 bucu, tepi buang satu. So, jadi 3 je tepi. Tepi mana yang awak nak buat? 1, 2, 3. Boleh? 4 bucu, 3 tepi. Settle. Dekat graf asal ada tak garisan AB? Ada. BC ada. BE ada. Done. Yang kedua, cikgu saya nak ambil bucu lain pula lah. Boleh? Katalah awak nak 3 bucu. Ni ya. Yang kedua, cikgu ambil bucu B, E dengan D. Kalau ada 3 bucu, tepi dia buang satu. So, jadi 2 tepi je boleh ada lukis. Yang mana kita nak lukis ni? DB, BE. Siap. Ada tak garisan DB dekat asal? Ada. BE kat asal pun ada. Settle. Dia tak kisah. Janji, ambil je. Bucu daripada yang asal, tepi daripada asal. Lepas tu ikut ciri-ciri pokok. Okay. Boleh. Toy tu bukan bentuk pokok. Toy. Toy mana pula tu? Subgraf. Kalau tak buat semua bucu boleh ke? Okey. Okey, sebelum siapa yang baru masuk tu? Okey. Yang ni dia kata pokok kan? Pokok tu apa? Jom kita tengok slide nota. Okey. Sebelum kita nak lukis pokok, awak kena kenal dulu apa itu subgraf. Allah. Ni, apa itu subgraf? Kenapa? Okey. Sebab maksud pokok dia mestilah subgraf. So, kena kenal dulu subgraf tu apa? Okay, subgraf tu adalah lukis sebahagian ataupun lukis semua tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi.
Bucu tu apa? Bucu tu yang titik-titik-titik tu. Tepi tu yang garis-garis-garis-garis tu. So, contohnya ni graf asal. Cikgu nak ambil sikit je. Cikgu nak ambil 3 bucu je. B, C, D. So, B, C, D tu cikgu ikut kedudukan asal. B kat atas, C kat kiri, D kat situ. Nampak? Cikgu ikut kedudukan asal. Lepas tu, tepi dia pun cikgu tiru balik sebiji. Yang tu kita panggil subgraph. Tiru sebiji-sebiji tapi nak sikit boleh, nak banyak pun boleh. Itu subgraph. Okay. Lepas awak dah faham subgraph, baru boleh buat pokok. Kenapa? Syarat-syarat pokok, dia mestilah subgraph. Iaitu, lukis sikit boleh, nak lukis banyak pun boleh. Cuma, dia ada syarat tambahan. Apa syarat-syarat tambahan dia? Dia mestilah bentuk graf mudah. Apa itu graf mudah? Graf mudah, dia boleh ada gelung, dia tak boleh ada berbilang P. Setiap bucu berkait, maksudnya setiap titik tu mesti at least kena ada satu tepi. Dia tak boleh tiba-tiba awak buat 3 bucu. Lepas tu, satu bucu ni tak ada garis pun kat dia. Macam ni tak boleh. Sebab tu ciri-ciri kedua dia, setiap bucu mesti berkait. Okay. Syarat-syarat yang ketiga, bilangan tepi ataupun garis mestilah bucu tolak 1. Kalau ada 3 bucu, tolak 1 dia jadi 2 garis saja. Macam tu. Okay, so apa maksud pokok? Subgraph yang ada 3 ciri-ciri ni. So, macam mana kita nak lukis pokok ni tadi? First, cikgu buat subgraph. Subgraph tu lukis sebahagian. Okay, graf yang pertama cikgu lukis 4 titik. Cikgu tiru sebiji-sebiji. A, B, C, E. A, B, C, E. Graf yang kedua pun cikgu tiru sebiji-sebiji tapi cikgu ambil yang ni je. Sikit je yang bawah ni. B, E, D. Cikgu tiru sebiji-sebiji kedudukan asal titik dia dekat graf asal. Okay, itu subgraph. Lepas tu, pokok adalah subgraph yang ada 3 ciri-ciri. Ciri-ciri pertama, dia mestilah graf mudah. Graf mudah tu maksudnya dia tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Gelung tak ada, berbilang tepi tak ada. Okay, settle. Lepas tu, dia mestilah berkait. Berkait tu maksudnya antara setiap titik tu mesti kena ada garis. Sentuh dah. Okay. Yang ketiga, tepi sama dengan bucu tolak 1. Okay, cuba tengok graf yang pertama cikgu lukis. A, B, C, E. Ada 4 bucu kan? Nak memenuhi syarat pokok, bucu tolak 1. So, jadi 3. Maksudnya kita hanya boleh buat 3 garis je dekat graf ni. Cikgu buat garis 1, garis 2, garis 3. Garis tu cikgu lukis ikut dan ke? Tak. Garis yang cikgu buat tu berpandukan graf asal. Tengok, ada tak garis A sambung dekat B? Ada. BE ada. BC ada. Cikgu, kenapa cikgu tak sambung C dengan E? Boleh. Kalau tak mau buat ni. BE tak mau. CE. Boleh. Janji ada 3 garis je. Sebab kita buat 4 bucu. Janji syarat dia memenuhi. Dan do the same thing untuk lagi satu. Jangan bagi lukis biji lah. Ambil lah tempat lain pula macam tu. Boleh. Siap. Itu maksud pokok dengan subgraph. Okay. Boleh cikgu. Alright. Jom kita buat lagi satu lah before kita end. Cikgu lah daripada pukul 9 suku sampai 10 suku. So, we have another 3 minutes. Last one lah. This one. Okay. Alright. Lukis satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi bagi setiap set bilangan darjah berikut. Maksudnya yang dia bagi maklumat kat awak ni 525, 444 ni adalah pasal darjah. Tahu tak darjah tu apa? Darjah tu yang sentuh titik tu.
Ha. Okay, dia tak hamak nak buat tepi berapa, nak buat bucu berapa. Dia cuma bagi kat kita maklumat darjah je. Syarat dia mesti ada gelung, mesti ada berbilang tepi. Macam mana nak buat ni? Jom kita cuba the first one. Soalan yang pertama. Yang ni dulu Okay. 525. Katakanlah ni titik yang pertama. Ni titik yang kedua. Ni titik yang ketiga. Macam mana cikgu tahu ada 3 titik? Ni ada 3 nombor. Ada 3 titik lah. Okay. Lepas tu, titik yang tengah ni dia kata 2 je. Maksudnya cikgu santun sini 1, sini 1. Okay. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab titik yang kedua dia hanya ada 2 darjah. Titik yang kedua ni, darjah pertama, darjah kedua. Okay. Titik yang pertama tadi ada 5 darjah. Maksudnya ada 5 cabang. 1 dah ada dah. Kita buat gelung kat dia 1. Dah jadi 3 dah darjah. Sini pun cikgu buat gelung juga. Lagi cikgu? Cikgu nak gelung dah. Berbilang tepi tak buat lagi. Berbilang tepi cikgu buat macam ni. Okay. Lepas tu cikgu buat lagi 1. Okay. Now let's double check our answer. Point yang pertama. Adakah dia ada 5 darjah? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Titik yang ketiga. Ada 5 darjah juga. 1, 2, 3, 4, 5. So inilah gambar kita. Dan macam tu. Okay, tu ciri-ciri dia. Okay, jom kita buat lagi 1. Ciri-ciri yang ni 4, 4, 4. First ada 4. 3 kali kan? So maksudnya ada 3 titik lah. Cikgu nak buat macam ni pula lah kali ni. Okay. Dia syarat dia mesti ada gelung. Kita buat gelung dulu. Sini 1 gelung, sini 1 gelung, sini 1 gelung. Okay, lepas tu garis sini, garis sini, garis sini. Okay. Jom kita check. Betul tak kita punya lukisan ni? Bucu yang pertama ada 4. 1, 2, 3, 4. Betul? Bucu yang kedua 1, 2, 3, 4. Betul? 1, 2, 3, 4. Betul? Okey. Tapi apa yang tapinya? Cuba identify. Apa salah cikgu? Yes, betul Azim. Pandai. Walaupun cikgu dah ikut bucu-bucu ni, darjah dia dah betul dah. 4, 4, 4. Gelung dah ada. Berbilang tepi tak ada. Multiple edges betul tak ada. So, apa yang cikgu kena ubah ni? Okay, jom kita ubah sikit. Nak buat macam mana Eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni lah ni. Tapi yang ni tak ada gang. Alamak. Satu lagi ni macam mana? Yang ni dah cukup 4. Yang ni dah cukup 4. Yang ni ada 2 je. Ataupun kita buang 1 gelung. Kita boleh buat garis. 1. Buat lagi 1 garis kat sini. Boleh tak cikgu buat macam ni? Boleh? So, sekarang jom kita check. Berbilang tepi dah ada. Gelung pun dah ada.
Kita cek darjah dia. 1, 2, 3, 4. Betul? 1, 2, 3, 4. Betul? 1, 2, 3, 4. Betul? Macam tu. Dia tak cakap ada berapa gelung, ada berbilang tepi, ada berapa, dia tak bagi tahu. Dia suruh kita lukis. Syarat dia mesti ada gelung, mesti ada berbilang tepi, ikut darjah. Buat berapa pun tak kisah. So inilah gambar dia. Dia tak cakap pun gelung kena ada 3, gelung kena ada 2. Janji ada gelung, ada berbilang tepi. Yang penting ikut darjah dia. Macam tu. Okay? Atau mesti bersambung juga dengan titik. 2 gelung boleh juga ke cikgu? Boleh. Okay, settle. Dah siap. Tengok tak cantik pun. Mula tadi cantik, ni kedua dah bentuk apa ni? Boleh je. Janji ikut syarat dia. Berbilang tepi tu macam mana cikgu? Berbilang tepi tu maksudnya daripada 2 titik. Katalah titik yang pertama ni cikgu letak A, B. Kalau cikgu buat satu garis macam ni, yang ni kita panggil tepi. Kalau berbilang tepi, dekat point A, B ni dia ada lagi satu lagi. Nampak ni? Pasangan titik yang sama, dia lebih daripada satu garis. Itu kita panggil berbilang tepi. Kalau dia ada lagi satu, boleh tak cikgu? Boleh. Yang ni pun kita panggil dia berbilang tepi. Pasangan yang sama, ada lebih daripada satu garis. Itulah nama dia berbilang tepi. So, kalau contohlah cikgu letak huruf A, B, C. Tengok dekat point A, pergi kat point B. Garis yang pertama kat atas, garis yang kedua kat bawah. So, dia jadi berbilang tepi lah. So, point BC. BC garis yang pertama, BC garis yang kedua. So, dia jadi berbilang tepi lah. So, ada 2 berbilang tepi, ada 2 gelung. Tu 3 darjah lah kan. Yang ni kalau dia suruh kira darjah, dekat A, darjah untuk A, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Betul? Darjah untuk B pun sama. 1, 2, 3. Okay, boleh. Dah siap. Cukuplah hari ni. Okay, so esok kita akan sambung soalan nombor 7 ni, soalan bahagian B. Lepas tu sambung terus soalan kertas 2 bahagian C. InsyaAllah esok kita boleh habiskan tajuk ni. Dah habis, kita dah boleh masuk bab seterusnya. Bab 6. Okay, siapa yang baru masuk tadi nak screenshot nota? Boleh? Screenshot. Cepat. 1, 2, 3, kecik. Dah? 1, 2, 3, kecik. Dah. Sebelum buat soalan, baca dulu nota. Baru faham. Kalau buat soalan dulu, tak tahulah nak cakap. Okay, dah. Okay, ni jadualah saya. Saya buat live setiap hari Selasa, Rabu, pukul 9 suku sampai 10 suku untuk Form 4 dekat TikTok Fast Track Academy. Untuk hari Khamis dan Jumaat, saya buat pukul 11 sampai pukul 12. Untuk tingkatan 5 dekat TikTok Yana Fast Track. Setiap minggu ada kecuali kalau saya bagi tahu tak ada. Kalau saya tak bagi tahu tu maksudnya ada lah tu. Okay? Sebarang ada ke tak ada tu saya akan update dekat saya punya story TikTok dengan IG. Boleh je tengok. Okay? Thank you cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama banyak-banyak. Cikgu doakan saya dapat A. Cikgu doakan mat saya dapat A tau cikgu. Cikgu selalu membantu saya waktu SPM saya tengok live. Amin. InsyaAllah. Sikit lagi nak keluar. Esok lusa ni kan keluar kan? All the best. InsyaAllah. Dah buat yang terbaik dah. Alright, okay. So, I think that's it. Itu saja. Semoga calon-calon SPM yang hari tu dapat result yang baik. Yang 2-3 hari lagi nak keluar ni kan. Doa banyak-banyak. Kita dah usaha. Sekarang bila nak tunggu result ni, di kategori tawakal lah. Kita tawakal. Kita doa je banyak-banyak. Okay, supaya apa yang kita dapat tu terbaik. Walau result kita cantik, dapat straight A, Alhamdulillah. Kalau kita tak straight A,
biasa-biasa je cikgu. Alhamdulillah juga. Sebab apa? Mesti Allah dah susun cantik dah. Kalau awak dapat straight A, mesti budak ni akan bongkak ni. Contoh macam tu. Kalau awak dapat sederhana macam tu, mungkin nanti next, nanti awak lebih bersyukur. Any result yang awak achieve nanti, Alhamdulillah. Okay? Semua tu berdasarkan usaha kita. Okay lah. So, I think that's it. Kita jumpa lagi esok. Hari Rabu, 9 suku malam. Form 4, sambung tajuk tadi. Dekat TikTok ni juga. Okay? Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Ada 2 cikgu Yana.